Kaki kebas, tak tahu apa lagi. Patutkah tunda dulu atau nyanyi sampai habis? Biar sajalah, hanya Tuhan saja yang tahu. Rasaku ini macam mana, yang isi hatiku macam mana, yang tobatku macam mana, yang mentalku macam mana. Hanya Allah yang tahu rasa hati yang rasa fikiranku. Mustahil manusia boleh memahami rasa sakit, rasa sedih. Hanya Tuhan Maha Esa sahaja yang tahu. Subhanahu ta'ala. Amin. Semoga taubatku diterima oleh Allah, seperti lelaki yang tak dapat pergi haji, tapi haji dia diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Seorang tukang kasut yang bekerja keras untuk tunaikan haji, tapi tak tercapai sebab dia bau. Isteri dia bau, jiran dia masak daging, datang untuk minta, yang jiran dia kata, wahai sahabatku, wahai jiranku, daging ini memang halal untuk kami, tapi tidak halal untukmu. Dia bertanya, kenapa kata begitu? Dia katakan, dia kan memiliki orang janda, seorang janda yang susah membesarkan anak, apa tak lagi tiada cukup duit untuk beli daging. Dia jumpa kedai mati, terpaksa dia masak itu. Daging itu halal untuk mereka, tapi tidak untuk orang yang tahu. Kerana orang yang tahu memang tahu itu tidak halal, sementara orang yang tidak tahu memang halal makan itu. Subhanahu ta'ala. Lelaki itu, tukang kasut itu pun menangis, yang ambil duit haji dia, yang memberikan pada jiran tetangga dia. Subhanahu ta'ala. Amin. Sesungguhnya taubat memang sama sahaja. Bersedekah pada orang susah memang baik, walaupun tak dapat tunaikan haji. Memang gitulah katanya, tapi taubat haji dia tetap diterima. Datanglah seorang lelaki yang baru balik dari Mekah, bukan menceritakan macam mana di Mekah, tetapi bangun dia tidur menjumpa malaikat yang mentanyakan dia, Allah menerima haji dia itu. Dia pun menangis, yang Subhanahu ta'ala terharu kerana dia itu tahu Allah Maha mengetahui taubat dia, doa dia. Subhanahu ta'ala. Alhamdulillah. Subhanahu ta'ala. Amin.